Biasanya bab pengairan rambut ni ada dua benda yang Putri pentingkan. Satu, dia tak rosakkan rambut, and dia cepat. Sebab rutin harian Putri dah memang busy. And apa yang Putri perasan dengan Asapir hair dryer ni, rambut boleh kering dengan sangat cepat tau. Lebih kurang dalam 3 minit je. Sebab dia guna motor yang berkuasa tinggi tau. Aliran udara tu memang kuat. Kuat betul lah. Dia tak payah nak lama-lama lah berdiri depan cermin kan. Lepas tu apa yang buat dia lain sikit, dia ada 160 juta Pinnacle Iron Technology tau. Senang cakap, rambut kering tapi masih ada rasa lembap tu. Tak mengembang and dia kurang frizzy tau. Korang akan nampak kemas je walaupun tak buat styling yang berat. Dia ada juga HKAI mode yang automatik bertukar daripada angin panas dan angin sejuk. Tak payah risau dengan haba yang berlebihan tau. Rambut dengan kulit kepala pun lebih terjaga. Kalau nak buat daily, ada smart LED display tau. Dia akan tunjukkan setting and suhu yang betul. Sebab memang sekali pandang pun memang korang akan terus faham. Senang nak adjust ikut keselesaan sendiri. Satu benda kecil tapi penting. Nampak premium tapi berat dia 434 gram je. Lepas tu dia boleh lipat. Pegang lama-lama pun memang tangan tak lenguh lah kan. Yang simpan and senang sangat nak bawa. Cara jujurnya, pengairan rambut ni memang buat rutin Putri simple and selesa.